Legenda bermula di sini. Dari ceruk dapur ke pentas juara. Assalamualaikum, saya Baki Zainal and this is The Rasa Warrior Showdown. Dibawa khas kepada anda oleh MFM, Your Flour Specialist dan Ayam Dinding, pilihan terbaik anda. Bersempena dengan ulang tahun ke-60 MFM. The Rasa Warrior Showdown merupakan satu gelanggang yang di mana kita akan mencokil bakat-bakat terpendam Malaysia di dalam seni culinary. Tak kiralah suri rumah di Melaka, abang tom yam di Kelantan ataupun chef yang berpengalaman, di sini everyone is equal. Dan mereka perlu membuktikan bahawa mereka layak untuk mendapat title juara The Rasa Warrior Showdown. Dari beratus applications yang kami terima tahun ini, hanya 8 peserta masuk ke dalam sesi kali ini. Kita ada Nelson, I always wanted to prove myself. What is my capability? Chiman, 我是蛮喜欢比赛啊，因为比赛你永远 expect 不到你的对手会做什么。 Farouk, Pertandingan is just for the love of the game. Boleh katakan macam hobi. Suhaidi, Saya minat memasak. Cuma saya nak uji diri saya, tahap mana saya boleh. Janah Jin, Masuk ni kita nak ambil pengalaman. Kak Wan, Kak Wan nak upgrade Kak Wan punya masakan. Tiwei, 想看自己的能力可以走到哪里了，可不可以再突破自己的目标？ dan Kak Lida. Tiap-tiap tahun akak akan mengikuti satu pertandingan yang besar untuk diri akak. Setiap mereka mempunyai harapan, mempunyai impian dan paling penting, mempunyai bakat. Tapi siapa antara mereka akan menjadi juara untuk The Rasa Warrior Showdown? Di setiap program, sudah tentu kita mempunyai juri-juri dan pengadil-pengadil profesional. Memperkenalkan juri-juri profesional kita, Chef Fikri Azdan dan Fizo Omar. 大家好，你好，你好，你好，你好，你好。Apa khabar Fizo? Apa khabar Fikri? Alhamdulillah, okey sehat. Chef Fikri bermulanya seorang chef profesional, masuk bidang seni, masuk entertainment industry. Fikri rasakan macam mana untuk mereka stand out di dalam 8 yang berada dalam pool kita kali ini. Bagi saya rasa dan juga presentation lah. Presentation tu tak naklah traditional sangat, kita nak yang dia nampak daripada segi moden supaya orang luar tengok tu dia tahu oh ini satu benda yang baru. Dan kita buktikan dekat orang luar sana untuk pertandingan kali ni bersama dengan kita punya MFM ni, food yang kita keluarkan tu tak kisah background macam mana pun mesti yang terbaik. Fizo, anda merupakan seorang pengusaha dan ramai tak tahu Fizo Omar sebenarnya dia sendiri belajar memasak. Dan bukan calang-calang ya, dia akan keluar negara untuk pergi ke restoran yang dia rasa terkenal atau chef-chef atau pemasakan yang dia suka, dan dia akan pergi bayar orang untuk belajar macam mana nak masak. Okey Fizo, apa yang Fizo cari di antara 8 orang? Saya lebih kepada mencari keunikan yang ditonjolkan, kelainan USP, unique selling proposition yang dipersembahkan di setiap masakan dan hidangan mereka. Setiap episod rancangan kita ni, dia ada tema. Tim atau tema kita kali ini merupakan kuih muih tradisi Malaysia. Tak kiralah vade, onde-onde, angku kuih. Ini semua merupakan kuih-kuih tradisi yang telah mengeratkan lagi berbagai bangsa di Malaysia. Dan yang bestnya, kuih-kuih Malaysia ni kan, it can become a starter, pada masa sama boleh jadi dessert. Dari itu, para peserta kita hari ini menyediakan satu resepi atau satu masakan. The dish is kuih muih tradisi Malaysia. Happy sangat sebab memang minat sangat dengan tema. Kak Wan suka buat kuih. Tak ada masalah sebenarnya. Kak Wan sebab dah biasa masak dan biasa masuk pertandingan. Saya suka dan dia adalah satu cabaran sebab tema kuih Melayu saya tak pernah masuk lagi seumur hidup saya. Tapi you think it's that easy? No. Kali ini walaupun challenge dia ialah
kuih-kuih tradisi Malaysia, anda perlu letakkan touches of creativity. Dan pada masa yang sama, kita modernize atau memberikan satu nafas baru kepada dish anda itu. Para peserta, anda sudah bersedia? Ya, saya dah bersedia. Saya dah sedia untuk masak. Biasa. Okay, yes. We kill them all. Juri, sudah bersedia? Ya. Baiklah. Kalau begitu, para peserta, 120 minit anda bermula sekarang. Let's go! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya fans. Betul ke? I know you. I rasa you start blogging dulu, betul tak? Betul. Kak Wan ni sebenarnya kan OG tau, OG blogger. Orang sekarang bawa influencer bagai kan, lemah. Kak Wan daripada tahun 2008 start Kak Wan bukan chef. Bukan. Saya suri rumah saja. So macam mana yang Kak Wan start ni? Sebab masa tu kan ekonomi down, jadi company Kak dia tutup. Okey. So Kak Wan terpaksa resign lah. Saya nama penuh Wan Rogayah binti Wan Muhammad. Tapi lebih dikenali sebagai Kak Wan. 18 tahun lepas sejak Kak Wan bermula blog sampai sekarang, Kak Wan berkongsi resipi. Dengan blog itulah Kak Wan dikenali. Apa tu kali ni kita ramai contestant yang actual chef yang tengah belajar bagai kan. Adakah anda confident dengan air tangan tu that you will walk into our finals? Ya, insya-Allah lah. Sebab saya dah ada keyakinan lah untuk memasak dekat pertandingan kan. Jadi bukan setakat masak-masak kat rumah je lah. Dengar tak? Tu suara seorang mak yang menggunakan air tangan. Tapi paling penting kan, OS dia see my level, okey? Pesaing terdekat Chef Farouk lah. Meja ni nampak relax je, tak nampak busy Tuan, tapi hati berdebar-debar. Berdebar-debar. Nama saya Farouk bin Osman. Sebelum saya menjadi pensyarah, selama 16 tahun saya telah berkhidmat di dalam hotel industri dan juga restoran selama 13 tahun sebagai seorang chef. Pada tahun 2009, saya telah mewakili Malaysia untuk ke pertandingan di Perancis yang bernama Bocuse d'Or, yang saya telah dinobatkan sebagai seorang chef nombor 13 dalam dunia. Dia memang selalu buat dia punya kuih onde-onde ni. Ini kali kedua. Kali kedua? Confident? Confident. My name is Nelson. When I cook among the Indians, I'll be the best. I can for sure tell you. Almost per day we are cooking for 180 to 200 people, which we never include our orders. I will never say I already achieved, but slowly I'm in a right path where I'm keep on growing myself and upgrading myself. You making onde-onde. He also making onde-onde. Similar menu with other contestants will make us more tough. We have to do more better. This one international onde-onde. This one Malaysia onde-onde. So your onde-onde, your bola, your biji is different. His onde-onde, the bola, the biji also different. So 我的名字叫罗启文，然后英文名叫 Loki Man。因为我一想到是 onde-onde， 是因为我喜欢斑蛋跟椰浆跟椰丝的味道。可是我就想，如果我做 traditional onde-onde 好像有点太普通了，所以就把它分每个 element 分出来，看可以去怎样去做。 The youngest contestant this time around, Berapa umur anda sekarang? 21. Umur 21. Okey. Wah, kan? Wah. Orang sebelah tanya, wah. I heard you're studying, you tengah belajar untuk menjadi seorang chef. Betul. Memang minat? Memang minat. Suka masak sejak kecil lah. Sejak kecil? Sejak umur berapa tu? Umur 7. Umur 7 tahun? betul。可能是因为我是在这一批选手里面年龄最小的那一个，所以可能我想把一些在我学到的东西，或者是年轻人那一方面的东西呈现出来给大家看。 Apa reason you letak daun pandan dalam? I mau infuse dia pandan punya flavor sebab yang ni akan buat satu gula Melaka caviar, yang ni akan buat satu gula Melaka espuma. So I bagi dia modern ni sebenarnya. Ini 5 star. Belum lagi lah. Jana, you tinggalkan nasi you. Nasi you dah nak hangus. Lemak macam mana ni? Lemak macam mana ni? Macam mana ni? Nervous lah. Nervous? Kenapa awak nervous?
First time. Nama saya Nurul Wardatu Jannah binti Muhammad Khail. Saya sebelum ni tak pernah pun masuk pertandingan memasak. Saya memang suka masak. Suka masak untuk kawan-kawan, jiran-jiran semualah. Saya satu tempat kerja dengan suami. Jadi saya share dengan kawan-kawan kan. Termasuk dia lah. Jadi bila dia rasa masakan saya tu kata, ya betul ada perempuan yang pandai masak di usia muda. Dia macam terkejut lah. Jadi sebab itulah suami saya kata ambil peluang ni untuk join pertandingan ni. Oh, very skillful lah. Thank you, Chef. So ni memang you punya resepi family turun temurun. Yeah. 我是领地位来自 Style One Perak。说我现在自己在经营一间 cafe， 今天准备的菜就是最传统的薄饼，然后就是还有我外婆的辣椒酱。 Abang Suhaidi. Ya, saya. Apa nama dessert ni? Ini nama dia kuih kala katar. Kuih tradisional orang Banjar. Macam bingka tapi guna kelapa muda. Air kelapa muda dengan isi kelapa muda. So ni resepi personal mak abang? Memang daripada masyarakat Banjar lah. So mak memang dah tahu. So dia ajar saya lah lama. So saya cuba dia. Nama saya Muhammad Suhaidi bin Suhaimi. Parents saya suka masak. So daripada situ minat dia bertambah dengan saudara mara yang buat catering. So kita ada kedai makan. Jadi benda tu mungkin dah ada dalam diri. Saya hanya ikut flow je. Macam tu je dia suka. Orang lain pakai penimbang dia. Dia by heart. By heart. Ni mesti selalu meniaga dalam live ni. Kak, secara jujurnya ni memang resipi sendiri buat ataupun punya. Sendiri punya. Sendiri punya. Jarang orang buat lepak langka ni. Nama saya Puan Nur Haslina binti Mohtar. Dan tiap-tiap tahun akak akan mengikuti satu pertandingan yang besar untuk diri akak. Sebab minat. Lagipun rasa macam tajuk tu baksakan daripada tepung. Memang minat lah baksakan daripada tepung. Ni buat apa kak? Ni saya nak buat, kalau Kelantan punya dia panggil koleh keledek. Sebab keledek ungu ni dia macam mashed potato jugalah. Tapi Kak Wan nak mashkan dengan bingka. Bingka? Biasa kalau kita buat bingka dia manis-manis kan. Tapi Kak Wan buat savory punya. Kak Wan guna rendam ayam. Dia punya taste tu lagi bagus lah sebab kita boleh rasa dia punya herba-herba tu kan. Tapi rasa dia tu tetap tradisi. Master. Ni master punya, bukan main tarak joy punya. Abang Farouk kita. Hello. Hello. Okay, Abang Farouk. Let's talk about the dish that you have today. What are you cooking for? We are doing cake gula hangus. Kek gula sangus tu yang macam apa? Kek semut tu Kek sarang semut. Betul. Sarang semut tu kan? I realise that you're using our MFM flour. Correct, betul. Cerita sikit, why did you choose to use this one? MFM flour because dia adalah satu tepung yang sangat halus dan kita tak perlu ayak. Kebanyakannya kadang-kadang tepung kita guna, kita perlu ayak dulu untuk memperhalusinya. Right. Tapi untuk cap roast ni kita boleh terus guna daripada paket. Pada masa yang sama, you don't actually need to letak ejen penaik dia. Sebab betul. dia dah campur pada masa yang sama. So you literally, you cut your time, you cut your cost. Betul. The humble kitchen. Tak ada apa atas. Dapur, settle. Tepung. Ni bakar berapa lama? Dalam 15 ke 20 minit. 12 ke 20 minit. Oh. Mold dia pun lain Mold dia siap terkeluar tu. Ini betul-betul sarang semut. And you ada air di bawah. Correct. So literally it's not just, you bukan saja bake. It's baked with the moist. This one will have apparently baked steam concept. Right. So what you get is a sphere cake sarang semut, which is out of the world and you can never find it anywhere. Do you know that resipi anda atau kuih anda tu merupakan salah satu kuih kegemaran saya. Oh wow. Dulu konon-konon kecil-kecil kalau pergi raya rumah orang kan. Lalu makan, alamak rumah ni tak sedap. Tapi ini guarantee sedap. Oh, guarantee sedap I like the confidence. Macam mana? Jadi ke tu? Ke tak jadi? Jangan risau, jangan panik. Mak jadi, tunggu jap. Jadi? Kenapa? Nak blend dulu, nak blend dulu. Kaya yang saya buat ni 100% guna santan, gula Melaka dan juga telur. Dia akan jadi likat dan dia punya tekstur tu cantik lah. Tapi ni ada proses lagi dah, masak lagi lah. Masak sikit je. Dia dah masak sikit, dia letak butter. Bagi rasa lemak lagi.
Tengok ni, buat kulit popiah. Dia sebenarnya bila saya tengok dia punya adunan kulit popiah ni, sebab setahu saya kalau popiah ni dia lagi likat. Dia macam dough, umpama macam dough roti tu kan. Tapi bila saya tengok dia punya dough tu ataupun adunan dia tu agak cair, jadi saya tunggu-tunggu dia nak buat macam mana. Rupanya dia nak buat bagi nipis dan dia menggunakan brush. Bagi saya menarik lah dia punya teknik tu. Dan kulit popiah dia memang menjadilah. Dan dia tak ada minyak langsung. Itu yang menjadi perhatian lah. Yang tak sabar nak tengok dia punya hasil dia tu. Ni kali pertama saya tengok competition. Yang background masing-masing lain-lain. Tapi skill, power. Para peserta, anda tinggal 60 minit sahaja. Sudah sampai half time. Good luck, guys. 基本上我觉得这道甜点的制作难度是难在你要会时间把控，因为它有一些东西可能来我里面的一些药啊，或者是一些 espuma， 你做了过后你要给它冷1个小时，或者是有一些来那个 coconut honeycomb， 你做了你要等到它fully cool down了，你才可以去扒开它，它才会脆，因为你热的时候它还会粘在一起。Proses dia sebenarnya banyak. Tu kalau tak betul-betul susun tu terplay out juga tu. Which flour are you using? I pakai MFM punya chap roast. It's a AP flour. Okay. Sebab dia akan buat I punya sponge when dia keluar, dia akan nampak more brighter. Dia takkan deeper itu color. Sebab pandan kalau you buat salah, dia akan macam hitam. So I akan guna MFM punya flour bagi dia more cerah sikit. Sebab dia punya texture more finer. Pada masa yang sama kan, awak tahu tak sebenarnya kan MFM All Purpose Chap Roast Flour ni sebenarnya yang saya suka selain untuk buat dessert atau untuk pembakaran or baking, dia juga bagus untuk kan kalau katakan kita nak mempekatkan kuah. You want to make soups, you want to thicken stuff, right? So from savoury sampaikanlah kepada dessert, semua boleh pakai. It's literally very multi-purpose. Jadi nak kena kukus ke apa ke memang terus masak macam ni? Dia ada dua cara masakan, kukus dan bakar. Saya gabungkan dua-dua juga. Ada yang buat yang kenyal, ada yang selalu buat yang lembut pada. Saya nak tengah-tengah itu. Simple dish tapi kita nak dapatkan ketepatan kelembutan itu. Sukatan. Itu challenging. Alright guys, Nelson telah angkat tangan. Bermaksud dia telah siap dan ready untuk juri-juri kita akan merasa masakan anda. Thank you Nelson. But for everybody else, anda mempunyai 44 minit 30 saat. Okey, ini undi-undi. Kalau tradisi Malaysia, setahu saya, tak kira bangsa semua orang suka. Satu gula yang saya guna sekarang ini, dia tak terlalu manis. So, sebab itu dekat sini saya tabur atas sikit untuk decoration. So, you boleh rasa manis lebih. Undi-undi ni senang nak buat. Tapi tak senang juga. Kalau kita terlebih dia punya tepung ataupun kita kurang punya tepung, dia akan jadi efek kat dia punya kekenyalan dia tu. Tapi so far bagi saya kenyalan tu cantik. Okey, dia tak terlampau keras sangat. Tapi kalau boleh bagi lembut sikit lagi, cantik lah. Dan yang saya makan tadi tu gula tu masih lagi keras sikit lah. There is lot of types of gula melaka. Usually for undi-undi, the gula melaka should be wrapped with daun pandan. The color will be more darker. When you cook, that one will be resolved very fast. Once you put inside your mouth, you can feel the juice will come out. But when it comes to competition, we cannot give reasons. Mistakes is always mistakes, so we have to accept it. Literally, I'm standing there for the past about 60 minutes, 60 minit kan. Saya tengok muka abang kita ni, muka dia stres tak habis-habis. Orang lain siap ada chance untuk ambil nafas. Dia langsung tak ambil nafas. Nampak tak? Dia tak hiraukan kita pun. 这个 part 就是我最 stress 的，这个就是 main character。如果这个做不成功的话就 fail 了。所以现在呢，是你就要把那个粿饼的皮就做好， Yes。然后之后就可以拿来包。我要再涂butter，然后拿去 bake。
所以它是比较健康的。通常我们在外面吃的，他们一的就是软的，或者拿去炸的。所以我这一次就是想改一改新的方式，就是用来烤的。Kak Lina dan juga Kak Wan telah angkat tangan. Yang lain, anda masih mempunyai 25 minit. Okey, kuih Kak Wan ni kuih tradisional, bingka berlauk rendang ayam. Yang special dia sebab selalu kalau orang buat bingka yang berlauk ni dia pakai rempah kari. Tapi sebab ni Kak Wan nak haruman rendang tu ada daun kunyit, ada serai kan. So dia punya tu lebih beraroma lah. Macam tu je. Ini sos pikik. Jadi kalau kita nak extra macam pedas ke apa ke, kita boleh tambahkan sos. Saya nak asam dulu. Satu benda yang sangat menarik di mana cuba nak modernkan dari segi presentation, nampak mahal, nampak eksklusif tanpa sacrifice the taste of traditional food. Walaupun dia orang lama tapi dia punya presentation dia modern lah. Satu pertandingan boleh buat banyak elemen tu bagi saya memang well prepared lah. Terima kasih. Terima kasih, Cik. Seterusnya, Kak Lina, sila terangkan. Okey, hari ini kakak memperkenalkan lepat nangka. Selalu orang buat lepat pisang kan. Ini akak cuba buatkan mengetengahkan buah nangka. Jaranglah yang orang nak buat lepat nangka ni. Dalam dia ada inti kelapa dan cuba nak viralkan sebab nak bagi lepat ni untuk generasi sekarang suka makan kan. Cuba toppingkan dengan ni lah, koja. Sinonimnya kita makan lepat ni dengan kopi panas. Memang kena minum dengan kopi panas. Ni kali pertama saya makan lepat nangka. Tekstur dia okey. Tak adalah keras sangat. Kan? Tak adalah lembek sangat. Sedap dia punya inti kelapa dia. Lemak dia cukup dengan garam dia. Lepas tu dia kaya dengan nangka tu sendiri. Cuma kalau boleh, sebab hari ni kita punya konsep moden kan. Kalau boleh ada idea lagi mungkin yang ini kita plating boleh bubuh sekali atas pinggan ke apa. Sebab bila asin ni kita tak tahu tadi. Saya teringin nak rasa dengan coklat ni. Akak kena fikir something on how to solve this bila jadi keras macam ni lah kan. Tapi akak dah buat moden juga tadi. Tapi disebabkan kokoja tu keras, mungkin dari segi tu tak nampak jugalah. Alright, para peserta, anda tinggal 20 minit yang terakhir. Good luck! So tubuh dia crunchy je ke atas. Ini microwave sponge. Oh. Sebenarnya teknik-teknik yang dia buat tu adalah teknik yang kalau kita makan dekat restoran 5 bintang. Kaviar. Gula Melaka kaviar. Dan dia teknik yang dia buat tu dia menggunakan molekul daripada Spanyol yang telah dikenalkan dalam 20 tahun lepas. Sebab dia buat benda yang kita nampak macam telur ikan tapi sebenarnya rasa benda lain. Kalau perasan saya banyak datang dekat meja ni bukan sebab apa. Sebab bagi saya ni introduction lah untuk siapa yang tengok program ni. Selalu kita tengok orang putih je buat. Kali ni kita tengok orang kita buat. Kerana 每一个烤箱都不一样，所以小插曲就是它烤的皮出了一个问题。
Pilih menu hari ni sebab suka tengok warna dia daripada bunga telang tu kan. Kuih saya ni diinspirasikan daripada kuih tradisional masyarakat Baba Nyonya lah. Terkenal di Melaka dan juga Pulau Pinang. Alright, Jannah dah siap. Guys, you still have 12 minit pada jam. Hidangan ni namanya pulut tai-tai ataupun pulut tekan ataupun pulut tetai. Hari ni saya bagi satu lagi nama baru kat dia, Seri Telang Nyonya. Seri tu nampak berseri bunga ni, telang bersepena warna biru dan nyonya tu kita ambil lah daripada nama asal tu kan. Seri Telang Nyonya ni kita makan cicah dengan kaya. Unik dia pada kaya dia, tak sama dengan orang lain. Dari segi rasa, tak ada terlebih manis, tak ada terlebih kurang untuk dia punya ni. Maksudnya sesuai dia punya pulut tu dengan cara dia tanak tu dengan kaya dia. Kena sesuai. Pada saya yang ni presentation nampak traditional, represent the identity kuih itu sendiri. Rasa pun rasa Malaysian kuih lah, authentic tu. And then not bad, sedap. Okay, saya approve lah. Tak boleh nak beritahu lagi. Relax. Thank you, Jannah. Terima kasih. Semasa kita di pentas pertandingan, apa-apa boleh terjadi. Pengalaman saya tak semestinya memberi saya kelebihan. Saya rasa habis dah ni kan. Bentuk dia tu lebih expect jadi lebih cantik, tak dapat lah. Tapi rasanya tetap ada lah. So saya tak fikir, saya cuma carikan penyelesaian dia untuk selesaikan masalah tu. Itu saja. Alright, Abang Suhaidi dah angkat tangan. Guys, anda masih mempunyai 8 minit lagi. Inilah salah satu Kalakatar. Kalakatar ni ada dua jenis. Saya buat yang portion yang lebih lembut. Memang bentuk dia macam ni untuk yang lembut lah. Kalau yang kenyal dia nampak macam kek sikit. So saya tambah kismis ni hanya untuk sebagai santapan pepejal dia. Untuk ni nak modeliskan, saya kurangkan manis pada Kalakatar ni tapi saya topping pada luaran lah dan icing. So limau tu hanya untuk kalau terlampau manis kita boleh perah untuk kurangkan rasa dia manis. Saya sebenarnya tengok Abang Suhaidi sebab dia buat resipi yang saya tak pernah rasa. Dia cakap tadi, dia kata kita boleh buat keras sikit untuk bagi dia ada bentuk. Cuma saya expect benda-benda macam tu lah. Bila saya tengok dia punya hasil, dia segi presentation tu kurang menarik sikit lah. Tetapi for me is acceptable. Me myself pun saya tak pernah tengok bagaimana bentuk rupa kuih tu yang sebenarnya. Tapi dari segi rasa memang rasalah dia tak ada manis-manis, terlampau manis sangat, tak ada tawar sangat. Cuma kelapa tu lah kalau boleh dapat yang macam isi dia. Isi yang orang selalu buat agar-agar yang betul-betul pecah kat mulut tu. Muda lagi. Muda lagi, sedap. Tapi yang ni pun dah okey. Rupanya tak handsome lah macam kata kan. Tapi bila Chef Fizo dengan Farito kata rasa yang tradisional tu tetap ada, saya dah tarik nafas lega. So kurang-kurangnya ada good point untuk saya kat situ lah. Saya yang nervous. Saya tak tahu dah macam mana. Sebab dia masih lagi tak sure dalam masa 5 minit ini dia boleh habis ke tidak. Pada masa yang sama, he's really stressed out. Alright, Abang Farouk telah angkat tangan. Sekarang kita masih tinggal Tiwei dan Chi-Man. Chi-Man telah angkat tangan. 5, 4, 3, 2, 1. Set off! Woo! The idea and the main dish is burnt sugar cake ataupun dikenali sebagai kek gula hangus atau dalam setengah tempat dipanggil kek sarang semut. Tapi dia diolah, dimodernisasikan dengan garnish seperti vanilla creme patissier dan lawan dia adalah butterscotch sauce dan juga raspberry jelly. So raspberry jelly ni dia memberi sedikit masam pada hujung lidah
supaya dapat memesrakan antara manis, caramelization dan juga masam. So you have a proper balance, and then it's garnished off with a golden tuile made from equal amount of sugar, butter and egg white. Makan semua sekali, dia upgrade version daripada kek tu sendiri. Rasa dia terlampau sedap, terlampau 5 star. Sebab bila kita makan, kita tak sangka kek ataupun kuih tradisional orang Malaysia ni boleh ada rasa tambahan dan boleh digabungkan dengan masakan-masakan ataupun inspirasi daripada negara luar macam krim tadilah. Kita tak buatlah krim macam tu. Selalu krim macam tu dekat masakan Saleh je ataupun dekat Eropah je. Tapi kita boleh gabungkan dengan masakan kita tu, bagi saya satu benda yang barulah. Tak sangkalah dia punya rasa kombinasi tu memang cukup. Thank you so much. Okay, so hari ni I buat ni, dia panggil modernist onde-onde. Kenapa dia modern? Yang tu dough yang you nampak dalam itu onde-onde kan, I separate jadi dia ini microwave sponge. Lepas tu, yang dalam gula melaka, I buat dia jadi gula melaka espuma, means macam foam, dengan gula melaka caviar. Yang tu outside dia coating punya tu coconut, I buat jadi coconut honeycomb. So, nampak merah ni ialah hibiscus rose gel. Hibiscus dalam Malaysia punya flower. I nak infuse local punya flavor, buat satu plating yang cantik. Sebab dalam pandangan saya rasa kenapa tradisional benda tak boleh naik ke pentas antarabangsa. So, that's why ada idea ni lah. How do we eat this? Sila terangkan. Okay, you boleh cuba itu caviar dulu. Yang dekat sini dulu. After that, you boleh makan itu sponge. Dengan itu gula melaka espuma and the wheel. So to taste onde-onde, we have to try one by one, not in one shot. But you can just try one by one first. After that, only you combine all. 基本上我会看人家试吃的时候，其实我是蛮紧张啊，因为这整道菜其实我没有fully完成做过出来，所以有一些东西我是今天当场才做出来的，所以我是蛮期待他们吃到的反应会怎样，或是他们的能接受度是多高。 Dari segi rasa, saya suka bila kita makan, kita combinekan dia. Sebab lidah kita pun ada rasa pahit tu. Tapi bila kita combine ni, semua tekstur dia dengan dia punya rasa tu ada. Jadi bagi saya, unik lah dengan kita punya tema pun modernize kan. Saya ternanti-nanti sebab saya nampak pelik, sebabkan saya nak rasa. Tapi bila rasa, my honest opinion, saya lebih prefer dia kekalkan traditional punya taste and traditional punya look kepada kuih onde-onde itu sendirilah. Yang ni kita panggil hombau popiah. Yang filling dengan itu sos semua resepi daripada nenek. Kenapa saya pilih ini? Sebab masa dulu kecil nenek jaga kita. So after dewasa kita keluar kerja, so jarang balik ke kampung. So maybe once a year kita balik Chinese New Year, dan nenek masak ini. So sekarang nenek sudah tak ada. Dan yang kita tinggal dia punya resepi saja lah. 有些东西就是没有了，就是吃不到了，所以我们能做的就是保存，就是他以前煮的那个味道。 Sos ni sendiri buat? Atas ni? Popiah ni saya risau bukan kulit dia tau. Saya risau dia punya dalaman, inti dia. Sebab kebanyakan kalau kita makan kat luar tu, inti kebanyakan orang masak ni dia tak bersungguh-sungguh. Sebenarnya bila I tengok you buat inti popiah tadi, I expect macam I makan dekat luar lah. Tapi sebenarnya tak. Dia seimbang lah. Daripada segi dia punya rasa, daripada segi dia punya tekstur dan daripada kulit popiah tu sendiri. Sos dia memang sedap lah. Sebab saya tak sangka dia buat sendiri dia punya sos dengan dia punya inti. Saya suka dia punya inti dia. Inti dia tak ada rasa mentah. Langsung. I suka popiah crunchy, cuma I tak suka part goreng. Crunchy mesti goreng dia punya. But this one, I would say healthy lah. You did very good job. Tak ada rasa minyak, oily apa semua tak ada. You punya nenek bangga tau. Thank you, chef. 我这个人比较没有那么自信，所以刚才我听到一句话就是 Your grandmother must be proud of you， 所以。 所以那个信心就回来。
Tiwea, Oh ya. I think one thing or the other, right? When you said it's your grandmother's recipe, I think she'll be smiling now. Thank you. 他来不及在我开店的时候就走了，所以这个比较遗憾的东西，所以没有能看到我今天这个成绩。Tahniah. Bukan senang ya untuk anda semua buat kuih tradisi Malaysia tapi kena ada modern twist. Kena ada inovatif yang kreatif. Tetapi juri-juri kita telah membuat keputusan mereka. Minggu ini, 3 dari anda akan disingkirkan. Dan 5 akan ke episod yang seterusnya di mana hanya seorang akan menjadi The Rasa Warrior Showdown Champion dan juara ini akan pulang bersama RM5,000 wang tunai, produk MFM dan juga electrical goods yang sungguh mewah dan trofi. Jumlah keseluruhannya RM11,500. Dan untuk nama-nama yang disingkirkan, minta maaf, Baki terpaksa meminta anda untuk pulang. Nama pertama yang Baki akan panggil ialah peserta yang dapat markah paling tinggi. Peserta ini memang surprisekan juri-juri kerana peserta ini telah mendapat untuk membuat satu kuih tradisi Malaysia dan dengan inovasi dan juga kreatifnya telah memodernizekan kuih itu tanpa hilang essence dan juga soul kuih tradisi Malaysia ini. 我感觉是 TV 或者是阿邦 Faruk 其中一个。觉得是那个阿邦法肉，他的作品看上去就是很高级的。 Saya boleh katakan 50-50. Saya tak terlalu yakin dan tak juga tak yakin. Peserta itu ialah Tiwei! Tahniah Tiwei! Alright, seterusnya 3 lagi peserta yang akan bersama Tiwei ke episod minggu depan. Kak Wan dah buat yang terbaik untuk masakan tu. 紧张啦，可是我相信自己可以。 Berikan tepukan kepada Kak Wan, T-Man dan juga Faruk. Kak Wan banggalah dengan masakan Kak Wan. 开心啊，就开心，因为从一开始比赛到现在，其实我没有 expect 我自己会进到这样远。 Satu lagi spot untuk minggu depan ya. Seterusnya, Kak Lina dan Nelson. I never say mine is the worst, but I will say it will be maybe 50-50. Minta maaf, anda disingkirkan. Rasanya boleh terima lah. Boleh terima. Janji akak dapat masuk pertandingan ni. Bukan senang rasanya nak masuk pertandingan ni. Yeah, that moment was very sad because I already prepared mentally to cook nasi lemak and I love that kind of cooking, heavy meals. But it's okay. I will keep learn. Future I will come back. No worries. Sekarang tinggal antara Abang Suhaidi dan juga Jannah. Juri mengatakan bahawa dua-dua telah dapat membuat kuih tradisi Malaysia dengan berjaya. Rasanya ada di situ, bentuknya pun ada di situ dan memang sungguh sedap. Tetapi kedua-dua anda kurang that modern touch ataupun creativity. Adakah Jannah akan ke minggu depan ataupun Abang Suhaidi akan ke minggu depan? Dari segi rasa, ya. Saya dah put effort lah. Jannah, minta maaf, anda disingkirkan. Saya boleh jangka lah yang saya akan tersingkir sebenarnya sebab tengok, hebat-hebat semua kan. Jadi, kita terimalah. Oleh itu, Abang Suhaidi, tahniah! Anda akan bersama-sama mereka ke pusingan seterusnya minggu hadapan. Tahniah! Peserta sanggup hati akan bawa pulang wang tunai RM300 setiap seorang serta produk daripada MFM dan Ayam Dindings berjumlah keseluruhan RM500. Tahniah kepada anda, tetapi minta maaf, Baki ingin menjemput anda untuk keluar dan pulang
kerana perjalanan anda berakhir di sini. Sejujurnya sedih lah. Tapi tak apa, kita boleh belajar lagi lepas ni kan? Akak nak ucapkan buatlah yang terbaik. Kalau boleh cari menu yang lain pada yang lain, yang jarang orang rasa. I just wish everyone good luck. It's not a matter of who are the winner, but we are challenging each other in a very positive way where we will encourage each other to grow more. Baiklah. Wow! The Rasa Warrior Showdown. Episod pertama dah sampai ke sini. Ada tu dengan air mata, ada tu punyalah stres kan. Tapi bagaimanapun, anda semua merupakan juara. Berikan diri anda satu tepukan yang gemuruh. Dan pada masa yang sama, The Rasa Warrior Showdown dibawa khas oleh MFM, Your Plus Specialist dan juga Ayam Dinding. Pilihan terbaik anda. Terima kasih kepada penaja-penaja kami. Okey guys, minggu ni kita dah penat buat kuih. Kita balik, rehat, refresh dan jumpa anda minggu depan. Thank you!